Salam semua kepada pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita masuk bab 2, kebangkitan nasionalisme. Maksud nasionalisme, perasaan cinta kepada bangsa dan negara, semangat kebangsaan yang menjurus kepada perjuangan menentang penjajah untuk membela bangsa, negara serta membina identiti tersendiri. Gerakan ini bertujuan untuk membebaskan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan kuasa asing. Satu lagi boleh tambah, dikira juga keturunan, bahasa dan adat resam berdasarkan pengalaman sejarah yang melampau. Pandangan Tunku atau pendapat Tunku, Hans Scott, nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara ataupun bangsanya. Profesor William Adolf, kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Nasionalisme juga timbul akibat kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme barat yang melanda tanah Melayu. Dato' Ong Jaafar, kita hendak menzahirkan satu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri atas tapak kita sendiri dan mengambil tempat kira yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan telah bersatu. Pandangan Dr. Burhanuddin bin Helmi, perjuangan menentang penjajahan hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat, iaitu Nasionalisme Front. Segala tenaga yang menentang penjajahan hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang pada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu, agama Islam untuk menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah digelangkan. Dr. Sundarharijaya, nasionalisme merupakan fenomena sejagat yang diiktiraf setiap hak bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada bangsa itu. Profesor Dr. Zainal Abidin bin Wahid, nasionalisme Melayu bukanlah gelaja baharu hasil pergabungan tanah Melayu oleh British, tetapi nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu dan orang Melayu berpegang pada faham kebangsaan yang bersifat ke tanah kemelayuan. Pandangan Emeritus Tan Sri Tengku Khairi Kim, dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk kepada perjuangan orang Melayu untuk mendapat kembali kedudukan yang unggul dalam negara sendiri. Perkembangan idea nasionalisme di Barat bermula menentangan terhadap perintahan beraja yang menindas, menggugat hak serta kebebasan rakyat. Revolusi keagungan di England diambil dari peristiwa peralihan kuasa yang telah berlaku secara aman tanpa pertubuhan darah. Bermula kerana keinginan untuk menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Ahli parlimen memberontak dan menolak permintaan raja berkuasa mutlak akibat tindakan Raja James II membangkangi parlimen semasa pengumpulan undang-undang dan beliau melarikan diri ke Perancis kerana tiada sokongan. Konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja perlembagaan dimantapkan lagi oleh Mary II dan Raja William Alfred dan Bill of Rights digubah semula dengan memberi keutamaan kepada parlimen untuk mengubah undang-undang dan hak mengutik cukai. Revolusi Amerika berlaku kerana British tidak menjaga hak penduduk Amerika walaupun sebahagian berada di jajahan British. Penentangan mereka terhadap akta yang dikukuasakan iaitu mengumpul cukai, akta pelayaran, akta gula, akta stamp dan akta teks.
terdapat 4 cukai yang diperkenalkan oleh pentadbiran British ataupun tanah jajahan British. George Washington menubuhkan Contrast ataupun mengisytiharkan perang terhadap British bagi menuntut kemerdekaan Amerika. Pada Julai 1776, Contrast telah meneruskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson yang meneruskan penduduk berhad menubuhkan kerajaan baharu sekiranya kerajaan yang sedia ada tidak boleh menjaga hak kepentingan rakyat. Revolusi Amerika berakhir pada tahun 1783 setelah British mengakui kemerdekaan diberikan oleh Amerika dan dibuktikan oleh pentadbiran British dan juga digabungkan sebanyak 13 kawasan jajahan British diberikan nama Amerika Syarikat yang berdasarkan sistem perintahan demokrasi. Revolusi Perancis bermula daripada golongan pemikir iaitu Joseph Rousseau dan juga Victorien yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan juga persaudaraan. Penulisan Rousseau daripada The Social Contract menyatakan suara rakyat digelar sebagai hasrat umum yang lebih penting daripada institusi raja dan juga birokrasi. Raja Louis memerintah secara autokratik dan golongan bangsawan telah memberi pelbagai keistimewaan sekaligus membebaskan ataupun membebankan rakyat dengan pelbagai cukai. Rakyat dikenakan pelbagai cukai. Kerajaan Raja Louis telah digulingkan setelah golongan revolusi menyerang penjara Pentillion dan membebaskan tahanan politik. Revolusi Perancis telah melahirkan Republik Perancis. Perkembangan nasionalisme di Asia. Bagaimana tercetusnya di Asia? Nasionalisme di Asia tercetus apabila penjajahan kedatangan daripada kuasa Eropah. Nasionalisme di India. Kebangkitan rakyat dalam Dahagi India 1857. Nasionalisme awal bercorak gerakan memberikan perhatian terhadap isu sosial agama. Gerakan nasionalisme lebih tersusun apabila wujudnya golongan intelektual hasil daripada perkembangan pendidikan barat. Jadi pendidikan barat ini telah mempengaruhi golongan intelektual yang berpendidikan. Kongres Kebangsaan India atau Indian National Congress ditubuhkan untuk menyuarakan pandangan dan juga menubuhkan Liga Muslim. Tokoh berkenaan yang daripada Bipin Chandrapal, ketua nasionalisme radikal yang muncul gerakan bersifat keras dan penggerak semangat untuk menentang militan British. Mahatma Gandhi yang menjadikan Satyagraha berpegang ataupun pegangan untuk menggerakkan nasionalisme di India disebabkan India National Congress lihat dasar tidak bekerjasama dengan British. Indian National Congress dan Liga Muslim membentuk jawatankuasa khas merangka pembahagian India iaitu India dan Pakistan. Muhammad Ali Jinnah sebagai Gubernur Jeneral Pakistan dan Pakistan Merdeka pada 14 Ogos 1949 dan India Merdeka pada 15 Ogos 1947. Dan yang ini adalah Perdana Menteri India pertama, namanya Jawaharlal Nehru. Satu lagi yang tidak dibincangkan, India dengan Myanmar telah berpisah. Yang ini akan masuk slide seterusnya. Perkembangan nasionalisme di China pula. Bagaimana boleh berlaku? Disebabkan bercoraknya anti barat. Untuk melindungi ekonomi, politik dan mengukuhkan peradaban China
dari penguasaan kuasa asing. Di dinasti Manchu telah mengkecawkan rakyat dengan melemahkan perintahan dan gagal menyekat kemarahan pengaruh barat akibat dinasti Manchu telah kehilangan mandat dan dianggap orang luar. Peranan Dr. Sun Yat-sen, tokoh gerakan kebangkitan rakyat, telah mengemukakan 3 prinsip iaitu ideologi perjuangan, nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Berpadukan prinsip tersebut, gerakan revolusi Cina telah berjaya menumbangkan dinasti Manchu dan membawa kepada kemunculan Republic of China. Nasionalisme Empayar Turki Osmaniyah ataupun yang ni Empayar Osmaniyah ataupun dikenali sebagai Turki Osmaniyah dan juga di Mesir. Kesedaran pertahanan sistem perintahan Islam dan agama Islam yang diancam oleh imperialisme barat. Terusnya gerakan pan-Islamisme dan gerakan Islah. Gerakan Islah, pergerakan pemulihan Islam iaitu Syekh Jainal Abidin Zahani dan Syekh Muhammad Adu sebagai pengasas. Imperialisme barat di Mesir disebabkan berlakunya pertembungan budaya Eropah, Amerika dengan budaya tempatan yang mengubah budaya dan tradisi kepercayaan tempatan. Al-Quran dan hadis sebagai panduan dan pegangan ajaran Islam yang sebenar untuk melepaskan diri daripada jajahan serta memperbaiki kehidupan masyarakat yang lebih bercorak tempatan, bertamadun serta sopan. Gerakan pan-Islami Syekh Jamal Abidin Al-Fazani menubuhkan al-Wadha iaitu ikatan yang kuat untuk menguatkan rasa persaudaraan, membawa umat Islam kepada kemajuan. Menerbitkan akhbar untuk menyebarkan idea pan-Islami untuk seruan penyentuhan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia dan bangkit untuk menghalang peluasan kuasa barat daripada lebih kuasa. Khalifah Abdul Khalid II merupakan pemerintah Empayar Osmaniyah yang menggerakkan pan-Islamiyah untuk mendapat sokongan umat Islam di seluruh dunia serta tanah Melayu, contohnya Tok Janggut menentang British di Kelantan. Nasionalisme di Jepun digerakkan oleh Maharaja Mikado Meiji yang mahu kemajuan untuk elak ancaman imperialisme barat. Gerakan pemulihan Jepun telah dilancarkan dan keutamaan pemendangan mengikut model barat supaya Jepun dihormati barat. Semasa era pemulihan Meiji, pembinaan nasionalisme dalam kalangan rakyat berpadukan prinsip dan semangat Bushido. Hasil daripada pemulihan itu, Jepun telah muncul sebagai negara perindustrian, kuasa tentera yang sangat kuat dan Jepun telah menjadi kuasa imperialisme di Asia. Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Daripada Filipina, muncul di Filipina bertujuan untuk menghapuskan ataupun ingin membebaskan daripada penjajahan asing. Filipina dijajah oleh Sepanyol. Antara pemimpin daripada Joe Rizal memimpin gerakan nasionalisme pertama yang berbentuk propaganda menuntut hak sama rakyat Filipina dijadikan sebahagian wilayah Sepanyol, menubuhkan Liga Filipina untuk memaksa kerajaan Sepanyol mengubah politik, ekonomi dan sosial di Filipina. Di Filipina mempunyai 2 orang tokoh yang telah berjuang nasionalisme, yang daripada Joe Rizal
Andros Bonifacio dan juga Emilio. Ada 3. Tetapi yang ni lebih famous lah. Mereka menubuhkan kapitulan untuk menutup kemerdekaan secara revolusi. Idea revolusi disebarkan melalui Akbar Kalayan. Revolusi Filipina telah melancarkan untuk mengusir Sepanyol namun gagal. Akibatnya mereka gagal untuk mengusir Sepanyol. Mereka pun sebahagiannya telah ditangkap oleh pihak ataupun tentera Sepanyol kerana berlakunya perebutan, rampasan dan sebagainya. Di sini telah menyatakan namun pengisytiharan kemerdekaan oleh Aguinaldo tidak diiktiraf oleh Amerika dan diletakkan di bawah penguasaan mereka. Golongan nasionalisme mengubah strategi perjuangan ke parti politik sederhana dan berjaya melantik Sergio Esmena dari Parti Nasionalisme dalam Dewan Himpunan Filipina. Burma. Bagaimana Burma boleh berlaku perkembangan ataupun kebangkitan nasionalisme? Disebabkan perjuangan golongan kelas menengah, Sami Buddha, Taksin dan juga golongan petani untuk menentang imperialisme Barat. Imperialisme British ataupun Barat. Nasionalisme digerakkan oleh golongan berpendidikan berikutan. Ancaman kedudukan agama Buddha. Persatuan Belia Buddha ditubuhkan untuk mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan budaya, dan isu kasut digunakan untuk membangkitkan nasionalisme di mana kuasa Barat memakai kasut masuk ke dalam kuil ataupun rumah ibadat dan dianggap tidak menghormati agama Buddha dan menyebabkan berlakunya kebangkitan nasionalisme di Burma ataupun Myanmar. Pemimpin yang lebih radikal daripada Ubabe telah mengambil alih persatuan dan mengubah nama ke Majlis Persatuan Kesatuan Burma yang memperjuangkan hak berkaitan bangsa Burma. Pada tahun 1920, berlaku revolusi pelajar yang menubuhkan universiti. Golongan Sami Buddha menubuhkan Majlis Sangha dan Samaki dengan pemimpin Sayasan. Pemberontak Sayasan telah terjerumus dan mendapat sokongan golongan petani yang terbeban dengan pelbagai jenis cukai. Perlembagaan Burma 1935 yang memisahkan Burma dengan India telah meneruskan perkembangan nasionalisme kedua. Golongan Taksin menubuhkan Parti Bama Asianyon, Kami Orang Burma, untuk menutup kemerdekaan Burma. Memimpin parti dan daripada Aung San Suu Kyi dan juga Anun menggelar mereka Taksin, iaitu bertujuan untuk menegaskan orang Burma mesti betuhkan orang Burma. Jani Barnau dilantik menjadi Perdana Menteri setelah memenangi pilihan raya pada tahun 1937. Vietnam. Bagaimana seterusnya perkembangan nasionalisme di Vietnam? Bermula apabila Perancis mengubah dari sudut sosial-politik, sosio-ekonomi di Vietnam. Diikuti oleh golongan bangsawan dan pegawai daripada golongan Mandarin yang memperjuangkan pemilihan sistem pemerintahan beraja. Golongan intelektual meningkatkan kesedaran politik dan gerakan anti-Perancis. Akhbar seperti Truni India dan Charles Philippe digunakan untuk mengkritik kekejaman Perancis untuk menutup hak rakyat Perancis. Gerakan nasionalisme bercorak revolusi yang terbahagi kepada dua, iaitu Parti Vietnam, yakni pada Parti Nasionalis Vietnam pemimpin Nguyen Van Thi Huong, perjuangan berpadukan demokrasi, nasionalisme dan juga sosialisme.
Pada tahun 1930, pemberontakan dilancarkan bagi menghalau Perancis dan menubuhkan kerajaan Republik Vietnam, namun pemimpinnya telah ditangkap. Yang ini berdasarkan konsep kolonialisme dipimpin oleh Parti Komunis Malaya dan juga ketua pemimpinan namanya Ho Chi Minh. Pada tahun September 1945, isytihar kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi. Ho Chi Minh menjadi presiden di Vietnam Utara, manakala Vietnam Selatan masih berada di bawah penguasaan Perancis dan juga Amerika. Di Indonesia, bagaimana perkembangan berlaku nasionalisme di Indonesia? Nasionalisme di Indonesia memperjuangkan pendidikan untuk mengubah nasib rakyat, dan daripada tongkuhnya Raden Anjen Kartini memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita. Karya beliau Hilang Gelap Terbitlah Terang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. The Letter of the Japanese Prince telah mendedahkan dasar demokrasi Belanda. Jadi daripada banyak penubuhan parti, Muhammadiyah, Sekretariat Islam, Parti Komunis Indonesia, Parti Nasionalisme Indonesia. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia telah mencipta Ikrar Sumpah Muda yang berasaskan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Soekarno ataupun pemimpin pada waktu itu telah mengeruhi pemberontakan ataupun pembentukan Muafakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia yang daripada gabungan parti politik Indonesia, gabung daripada pelbagai parti politik. Di Thailand lah berbeza daripada negara Asia Tenggara yang lain, disebabkan Thailand bertujuan untuk mengekalkan kedaulatan dan juga melibatkan rakyat dalam pemerintahan negara. Thailand. Bagaimana boleh berlakunya revolusi ataupun nasionalisme di Thailand? Gerakan nasionalisme di Thailand bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan dan menutup pelibatan rakyat dalam pentadbiran. Raja Thailand, Raja Mongkok, mengketuai nasionalisme dan menjalin hubungan baik dengan kuasa barat sebagai langkah pemandangan. Beliau membawa masuk orang barat untuk melatih pegawai dalam pentadbiran dan melaksanakan sistem pentadbiran barat bagi membentuk imej negara dan bebas dari penjajahan barat. Nasionalisme muncul semasa era pemerintahan Raja Wijarut yang membiarkan kerabat raja dipawali politik. Revolusi Thai dilancarkan oleh Naipredi Panayong dan Fresh People Songgram dari Parti Rakyat bagi menamakan konsep raja berkuasa mutlak. Seterusnya, pemerintahan raja berpemelagaan diperanakan, di mana raja berada di kedudukan tertinggi tetapi tidak boleh mencampuri urusan pentadbiran. Perdana Menteri People Songgram telah mengkuatkuasakan undang-undang yang menyekat penguasaan ekonomi orang Cina dan menggalakkan rakyat tempatan untuk berniaga. Semasa Perang Dunia Kedua, Thailand bekerjasama dengan Jepun supaya tidak dijajah. Hasilnya, Thailand memperoleh di Indochina dan utara tanah Melayu. Contohnya Kedah dan Perlis. Kalau di timur pula, Kelantan dan Terengganu. Kesedaran nasionalisme di negara kita. Bagaimana berlakunya perkembangan nasionalisme telah menyebabkan kesedaran di negara kita. Kesedaran nasionalisme bermula daripada perjuangan tempatan sewaktu menghadapi ancaman Siam dan British semasa Kesultanan Melayu Melaka. Sebagai contoh, Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mahmud Shah
Sultan Mahmud Shah telah ingin mendapatkan Melaka semula sebanyak 3 kali serangan, namun gagal daripada penguasaan Portugis. Sultan Kedah iaitu Sultan Abdullah Mukarram Shah telah memulakan penentangan terhadap syarikat Hindia Timur Inggeris untuk mendapatkan Pulau Pinang kembali, tetapi gagal juga. Penghulu Dong Said, Datuk Maharaja Lela, Pandit Lam, Datuk Bahaman, Rentab Mak Saleh, Tongku Tok Janggo dan Haji Abdul Rahman Limbung. Perjuangan mereka bersifat setempat bagi menutup kebebasan daripada ancaman luar dan mendalakan wilayah masing-masing. Yang ini adalah daripada tokoh-tokoh pahlawan semasa penjajahan British. Dikaitkan juga dengan perjuangan tokoh agama, gerakan Islah diteruskan melalui penulisan kreatif dan akhbar. Terdapat perjuangan melalui penubuhan sosioekonomi oleh golongan berpendidikan Inggeris dan Melayu. Walaupun ada masalah keuangan, halangan undang-undang dan pengawasan ketat pemerintah, perjuangan mengkritik dan menyedarkan masyarakat masih diteruskan. Faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Bagaimana muncul kemunculan? Peranan agama. Pelajar yang melanjutkan pelajaran di Mesir diberikan pendedahan dengan falsafah perjuangan gerakan Islah di Mesir, pemimpin Syekh Jainal bin Adil bin Afani dan Syekh Muhammad Adu dan Rashid Rida. Gerakan Islam menyuruh umat Islam berpegang pada ajaran Islam yang sebenar, berpadukan Al-Quran dan hadis. Penulisan kreatif. Kisah penderitaan rakyat semasa dijajah telah dicoretkan melalui novel, cerpen, puisi dan telah memberi impak serta meniupkan semangat kepada rakyat. Contohnya, karya daripada novel Melo Kuala Lumpur dihasilkan oleh ataupun dikreatifkan oleh Harun Amiruddin Rashid dan cerpen cerita awam pundak oleh Abdul Rahim Kajai. Media cetak berperanan sebagai menyalurkan maklumat dan penyebar berita. Akhbar Jawi Perarakan telah menegur campur tangan British dalam syariah, agama, isu agama Islam dan juga isu bahasa Melayu. Akhbar Sekolah Melayu digunakan bertujuan untuk bahan bacaan di sekolah. Majalah Al-Haman, neraca dan pengasuh berisi idea pembaharuan. Akhbar Fajar Sarawak mengkritik dasar perintahan Brooks yang mengabaikan hak dan kepentingan bumi putera Sarawak. Sistem pendidikan. Penubuhan madrasah hasil daripada pendidikan moden Islam telah menaikkan semangat pelajar, yang ini daripada hasil pada penubuhan madrasah. Indonesia tersebut menerima idea nasionalisme daripada kunjungan para ulama kaum muda dari Sumatera Barat dan pelajar yang pulang dari Mesir. Ramai pemimpin dilahirkan dari industri seperti Reference Industry of di Singapura, Maktab Melayu Kuala Kangsar atau Malay College Kuala Kangsar dan Maktab Pengguruan Sultan Inggeris. Pelajar telah didedahkan dengan idea tokoh falsafah Islam dan Barat. Kemunculan golongan intelektual. Golongan intelektual lahir hasil daripada perkembangan sistem pendidikan. Golongan intelektual lepasan Timur Tengah seperti Syekh Hadi telah menggerakkan idea pembaharuan dalam masyarakat. Intelektual lepasan pendidikan Inggeris dan Melayu seperti Abdul Kadir Abadi, Datuk Undang Rembang Abdullah, Haji Dahan, Muhammad Yunus Abdullah, Ustaz Abu Bakar Muhammad Syair dan Ibrahim Haji Jakub telah menggunakan akhbar menubuhkan persatuan untuk menyebarkan nasionalisme. Pengaruh luar dan serantau. Bagaimana pengaruh luar ini menjadikan satu kemunculan
Kebangkitan Panisme di Empayar Turki di Osmaniyah menyedarkan umat Islam. Pengaruh gerakan Islam di Mesir menggeser pembaharuan yang progresif. Jepun muncul sebagai kuasa besar di dunia yang menewaskan Rusia, membuka mata masyarakat untuk memperjuangkan nasib mereka. Gerakan Revolusi Cina pemimpinan Dr. Sun Yat-sen yang menewaskan kerajaan Manchuria dan ditubuhkan Republik Cina. Idea perjuangan Mahatma Gandhi di India menentang tanpa kekerasan. Perjuangan Joe Rizal di Filipina dan Sukarno di Indonesia meniup semangat rakyat tempatan untuk menentang penjajah. Perkembangan nasionalisme bagaimana berlaku? Perjuangan golongan intelektual berpendidikan agama. Tokoh seperti Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Syekh Al-Hadi, Haji Abbas Muhammad Taha digelar sebagai kaum muda disebabkan minat terhadap gerakan Islam semasa menutup di Timur Tengah. Beliau memberi idea melalui gerakan Islam dan menjadikan agama Islam sebagai asas kemajuan di dunia dan akhirat. Menumbuhkan madrasah menyebabkan fahaman Islam. Kesedaran tentang kepentingan pendidikan menyebabkan lebih banyak madrasah dibuka dan mendapat kesan yang positif terhadap masyarakat. Yang daripada madrasah di Johor Bahru, di Pokok Senar, Kedah, Gunung Semenggo, Perak. Pelajar menunjukkan perkembangan dan pembinaan dari segi sikap, pentaksiran terhadap Islam. Wanita juga mendapat peluang untuk belajar di madrasah. Pembentukan ini membuatkan mereka berusaha untuk menyatukan masyarakat Melayu dan memajukan Islam menerusi pentaksiran baru seperti yang dibawa oleh Reformers Mercy. Al-Iman, Al-Quran, Neraca dan Tunas Melayu merupakan akhbar dan majalah yang membangkitkan semangat nasionalisme. Intelektual berpendidikan Inggeris, Maktab Melayu Kuala Kangsar, nadi perkembangan nasionalisme dan telah melahirkan intelektual berpendidikan Inggeris. Pertubuhan awal adalah untuk melatih anak bangsawan bagi diserahkan dalam pentadbiran British. Namun, mereka menggunakan kedudukan mereka bagi bentuk hak bagi orang Melayu. Raja Culang, Raja Abdullah, Mahmud Mat, Muhammad Emrus Abdullah dan Raja Uda. Raja Muhammad menuntut British untuk menaik taraf hidup dan lebih banyak peluang pekerjaan dalam jabatan kerajaan untuk orang Melayu. Idea dan tuntutan mereka kepada British disalurkan melalui akhbar seperti Warta Melayu, Warta Melaya, Lembaga Melaya dan Utusan Melayu. Intelektual berpendidikan Melayu. Maktab Pengguruan Sultan Inggeris ditubuhkan pada tahun 1922 daripada pemimpin O.T. Doset, Abdul Hadi Hasan, Abdul Hadi Abdul Hanan dan Harun Amirul Rashid telah berperanan untuk menunjukkan kesedaran dalam kalangan pelajar dan melahirkan ramai tokoh penulis yang mahir dan non-resis. Pejabat Karam Menggarang dan Ketua Penjarahan Sabah menghasilkan buku yang berkualiti dan peranannya untuk mengasah bakat pelajar untuk membangkitkan semangat kebangsaan. Bujang Adil dan Abdul Hadi Hasan antara tokoh nasionalisme yang hujub dalam kemajuan karya pejabat ini. Kemudian, bahan bacaan dari Timur Tengah dan Indonesia masuk ke SITC secara tak langsung menjadikan SITC sebuah taman ilmu yang menunjukkan pembaharuan negara luar. Kurikulum SITC mengutamakan mata pelajaran sejarah dan menceritakan keagungan Empayar Melayu di alam Melayu untuk membangkitkan kesedaran.
Ayaman dan kesihatan juga dianggap penting dalam kurikulum SITC. Pada tahun 1929, Pertubuhan Ikatan Pemuda Pelajar dan Ikatan Semenanjung Borneo dihujukkan bagi melahirkan Persatuan Radikal, iaitu Kesatuan Melayu Muda. Melalui perjuangan melalui penulisan seperti akhbar dan majalah, untuk mengenakan isu hak dan masa depan bangsa, polemik kaum muda dengan kaum tua, serta isu pentadbiran, ekonomi dan sosial. Intelektual yang berpendidikan Melayu, Inggeris dalam perkembangan persuratkabaran Melayu. Muhammad Yunus Abdullah menerajui akhbar Utusan Melayu, Lembaga Melayu, serta Warta Melaya, Warta Jenaka, Fajar Sarawak Majlis dan Majalah Guru. Akhbar berbahasa Inggeris seperti The Malay Mail dan Malay Tribune turut memuatkan perkembangan sosio-politik ekonomi di negara kita. Sarawak. Fajar Sarawak membawa mesej kesedaran kepada kaum yang dijajah dengan seruan Fajar, iaitu tersising. Bangunlah wahai bangsaku, bertujuan menggesah masyarakat bangkit menuju kemajuan. Di Sabah, isu pendidikan, tanah buntera dan kewangan petani disuarakan oleh ketua-ketua anak negeri dalam mesyuarat melalui aktiviti Persatuan Sosial Budaya. Akhbar masyarakat Cina dan India bagi memupuk pemikiran masyarakat Haujual untuk menggerakkan identiti, memperjuangkan nasib wanita dan menghujukkan perasaan cintakan negara China. Penulisan akhbar lebih kepada asal, antaranya akhbar, lampau dan moden delineo. Kemudian akhbar Nanyang Tung Hui Pao dan Chong Xing Yi Pao memuatkan syiar perintahan monarki dan penggolakan politik di China. Seterusnya, tahun 1929, penulisan lebih bersifat anti-plasma. Akhbar Nanyang Siang Pao di Pulau Pinang mula memperjuangkan soal kesatuan sekerja keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat kelas bawahan. Berikutnya, masyarakat India pula penerbitan akhbar yang memperjuangkan kemerdekaan untuk memperjuangkan kepentingan sosial dan politik masyarakat India di negara ini dan daripada Tamil Nesu dan Tamil Mirasul. The India dan India Perennial membuatkan pemikiran dan kepentingan perpaduan untuk masyarakat kelas menengah di India di negara ini. Tamil Nesan juga melaporkan perkembangan di India dan kepentingan sosial politik. Karya kreatif. Kemunculan novel berjaya memupuk nerisme dalam kalangan masyarakat negara kerana bertemakan semangat cinta akan negara dan perjuangan membela nasib rakyat. Novel Mari Kita Berjuang dihasilkan oleh Abdul Siddiq mengajak masyarakat membebaskan diri dari sudut ekonomi. Angan-angan dengan Guridam oleh Omar Mustafa, Sedalah oleh Mahmud Ahmadi, Semenanjung oleh Harun Amiruddin Rashid dan Serunai Pujaan oleh Abdul Samad Hamad adalah puisi bertemakan cintakan negara. Cerpen banyak bertemakan semangat perjuangan, nasib bangsa, ceritakan tanah air seperti Rumah Besar Tiang Sebatang, dihasilkan oleh Abdul Rahim Kajai, Cerita Awan Pundak dan